Kan inai itu pakaian perempuan. Memerahkan jari-jari, mengerahkan badan-badan ini adalah untuk perempuan. Kenapa? Kerana orang laki-laki suka tengok bini dia letak warna merah pada hujung badan. Jadi kaki merahkan, jari tangan merahkan, lepas tu atas kelopak mata merahkan, ujung pipi merahkan. Blusher dia panggil. Lepas tu ni mulut anak anjing merahkan. Kemudian rambut pula celup merah inai. Suami rasa seronok tengok. Tak percaya buat. Bila kita pakai begitu, kita keluar rumah, dia termasuk tabarruj yang diharamkan. Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu berhias sampai berlebih-lebihan macam perempuan yang bukan Islam. Allah kata wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, jangan kamu tunjuk perhiasan kamu itu melainkan untuk suami-suami kamu. Sebab tu ulama kata boleh perempuan yang belum berkahwin pakai inai, tapi bila mereka nak keluar rumah, mereka hendaklah menutup inai tadi dari dilihat orang. Tahan lagi.